akan kita berkongsi yang bernama Solihin. Pengalaman yang tak dapat dilupakan, kisah yang diceritakan oleh Solihin. Kisah ini berlaku ketika beliau sedang memandu dari Singapura untuk ke Kuala Lumpur bersama dengan isterinya, mereka berdua. Dia katakan short way, short getaway, kata beliau. Saya rasa mungkin ada terlepas satu perkataan dalam kiriman ini. Saya teruskan dengan pengalaman yang diceritakan oleh Solihin. Dan pendengar Ria 897, sekali lagi peringatan kepada semua, apa jua yang anda dengar dalam rancangan ini, anggaplah semua hanya satu hiburan. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Jadi bayangkan pendengar-pendengar Ria 897, Solihin menceritakan ketika berada di Lebuh Raya Utara Selatan. Lebuh Raya Utara Selatan dalam perjalanan ke Kuala Lumpur pada salah satu hujung minggu pada tahun ini. Dan bila memandu waktu malam, kami akan memandu pada waktu malam kerana lebih selesa pada saya. Dan bila sampai itu, setidak-tidaknya terus tidak membazir waktulah. Kami boleh tidur dan bangun pada pagi nanti untuk kami sarapan, dan juga kami dapatlah kunjungi lebih banyak tempat. Tapi kalau keluar waktu petang, akan sampai malam, dah malam, dan akan membazir sedikit masa. Jadi Solihin menceritakan ketika saya sedang memandu KC, saya ingat lagi perkara ini berlaku dekat kawasan Tampoi, di mana saya nampak ada kenderaan rosak di tepi jalan, menghidupkan hazard light dari jauh. Jadi lampu kenderaan tersebut kelap-kelip KC. Jadi apa yang saya nampak dari jauh ni, walaupun saya memandu agak laju waktu itu sekitar 120 km sejam, saya berada di lorong sebelah kiri KC, sedang memandu. Apabila nampak dari jauh ada kereta yang rusak di tepi jalan. Tapi yang membuat saya terperanjat ni, sebab terlampau laju saya memandu dan nampak sekejap seketika saja. Saya nak toleh ke belakang pun tak boleh, sebab nanti berbahaya. Kalau kereta depan emergency brake, habis saya kalau terlambat sesaat pun. Jadi bila kenderaan saya ni semakin dekat dengan kereta yang rusak di tepi jalan tu, saya terperasan KC, di atas kenderaan tu ada perempuan sedang diri. Wanita tersebut memakai serba putih, gaun panjang warna putih, sedang berdiri di atas kereta. Saya rasa kalau tak silap ni kereta jenis Proton Saga yang lama. Bayangkan mendengar Ria 897, pengalaman yang diceritakan ketika ternampak wanita tersebut berada di atas kenderaan Proton Saga jenis lama. Jadi bila ternampak ni, saya tersentaklah seketika dan hanya boleh memandang melalui rear view mirror. Jadi KC, bila saya tengok dengan dua biji mata saya tanpa menggunakan sebarang cermin, nampak KC perempuan tu berdiri. Kenderaan saya lalu saja melepasi kenderaan yang rusak di tepi jalan. Saya pun memandang melalui cermin. Dalam sekelip mata tu KC, dekat bahagian bumbung kenderaan tersebut tidak ada sesiapa yang berdiri. Mungkin wanita tu lompat. Mungkin yang saya nampak tu adalah benar-benar kakak cantik. Tapi itulah peristiwa ketika lalu dekat kawasan Tampoi, Lebuh Raya Utara Selatan menuju ke Kuala Lumpur. Terima kasih dari Solihin yang berkongsi pengalaman kisah peristiwa beliau. Baik, kisah selanjutnya ingin saya sempurnakan pada malam ini. Yang ini datangnya daripada Hans berkongsi pengalaman ini. Katanya, Hans, saya pernah mendapat sejenis kayu, macam ranting kayu, tetapi ia sepanjang jari telunjuk saya. Kayu ini sebenarnya diberikan oleh seorang pakcik di tempat saya bertugas. Tapi sekarang ini kayu itu tidak lagi kata beliau saya miliki, entah hilang ke mana saya tak pasti. Yang saya yakin saya simpan di satu tempat, tetapi
ia kayu tersebut boleh hilang. Sebenarnya saya memberitahu Pak Cik di tempat tugas saya ni lah, dan Pak Cik ni pun dah nak dekat pencen sebenarnya. Jadi tentang hal anak saya yang sakit, tidak henti-henti sakitnya. Pada mulanya anak saya ni sampaikan masuk hospital, keluar hospital, keadaan kesihatannya semakin teruk lah dan semakin tidak terkawal, dan macam-macam sebenarnya saya dah belanjakan untuk dapatkan rawatan. Saya mohon maaf lah, saya tak boleh cerita lebih lanjut tentang apakah jenis penyakit yang anak saya alami, Casey. Memang sedih memikirkannya, tetapi bila saya meluahkan kisah sedih saya ini kepada seorang pakcik inilah yang dah nak pincin, tiba-tiba dia berikan saya sejenis kayu seperti panjangnya seperti jari telunjuk saya lah, dan dia kata pada saya, setiap hari pagi rendangkan kayu ni dalam air putih, kemudian berikan anak minum. Dan kita jangan fikir yang kayu ni boleh tolong kita, tapi kita fikir yang bantuan ini datang darinya, dan kayu ini hanya sebagai satu tambahan saja. Jadi saya pun buatlah apa yang disuruh, Casey. Memang tidak ada perbezaan, masih sama lagi keadaan anak saya. Malah saya terus memberi sampai isteri tegur, "Bang, abang kasih minum air kayu ni bang, anak kita masih sama bang. Abang buat apalah bersusah payah, buang sudahlah bang." Jadi saya kata pada isteri, mungkin kita tak nampak perubahan, mungkin dalam badan anak kita ni ada perubahan yang kita tak boleh lihat. Kita harus katanya kita harus yakin yang apa yang kita ikhtiarkan mungkin akan mujarab satu hari nanti. Casey, hanya selepas 2 bulan lebih, Casey, saya dapat lihat keadaan anak saya. Selalunya dia tak lalu makan. Kemudian tiba-tiba dia beritahu saya, "Baba lapar." Saya belikan makanan kegemarannya, merupakan satu burger. Saya bawa pulang, dia makan habis, campur french fries dan sebagainya. Dari situlah saya dapat perubahan. Saya telefon isteri saya beritahu isteri yang Amirul dah mula nak makan. Jadi isteri tanya makan apa, saya beritahu semua dia habiskan. Isteri terperanjat dan menangis. Casey, sebelum ni dia tak makan, tak lalu makan, makan akan muntah, makan akan muntah. Jadi kemudian timbul rasa yakin terhadap kayu yang diberikan oleh pakcik itu. Saya berikan hari demi hari, Casey. Anak saya kembali beransur pulih, dan sekarang ini keadaan anak saya hampir-hampir 100%. Malah masih ada lagi katanya lah sedikit sedikit yang masih boleh diperbaiki katanya. Tetapi alhamdulillah dengan keadaan dia dah boleh bercakap, dia dah boleh bermain, dan walaupun tidak begitu baik keadaannya sekarang, tapi lebih baik dari sebelumnya. Dan kayu tu saya simpan dalam almari solek laci isteri saya. Dan saya ingat lagi, bila ada seorang anak rakan saya yang sakit, saya nak berikan kayu tersebut pada beliau. Bila saya buka laci almari solek isteri saya dapati kayu tu hilang. Saya tanya pada isteri pun tak tahu, dan isteri kata tak pernah pun sentuh kayu yang suami saya sebutkan. Saya sebutkan, kata beliau. Dan dikatakan di sini, akhirnya saya tak tahu sampai sekarang ke manakah kayu yang diberikan kepada saya itu hilang. Pakcik yang berikan kayu pada saya tu dah pun meninggal dunia, Casey, dan perkara ini dah berlaku beberapa tahun yang lalu. Terima kasih dan selamat tengah malam, Casey. Bersama dengan saya Razmi, apa khabar? Selamat pagi. Selamat pagi, Okey. Ya, orang West Coast Ya, saya. Ada pengalaman tentang apa, Razmi? Okey, saya ingin actually share this experience pasal arwah adik saya lah. Silakan. Okey, at that point of time was 6 years ago. Masa tu kami sekeluarga tinggal dekat Bukit Batok, daerah Bukit Gombak. So adik saya actually sebelum arwah adik saya lah, sebelum dia meninggal tu dia ada sakit jantung. So dia share the same room dengan saya. Jadi on the day, a few days before dia sakit masuk hospital, dia selalu will wake me up bila tengah-tengah malam, cakap, "Bang, nenek tu selalu ada kat situ, kenapa So saya pun macam tanyalah, "Nenek mana?" Cakap tu nenek tu. Cakap terus saya pun tanya dia, cakap, "Adik nampak nenek mana?" Cakap, "Oh, tu nenek tu yang kat situ, muka dia macam buruh je." So saya pun tak ambil kisahlah sangat. Jadi bila after a few days, sama juga, then after that dia masuk hospital. After dia masuk hospital tu, bila dia meninggal tu, bila nurse nak angkat dia, kita found out that dekat belakang badan dia tu ada macam kumpul macam rambut lah, macam rambut-rambut yang dah beruban tu.
Jadi adik anda tu boleh saya tanya arwahnya Atika itu usianya berapa tu? 7 tahun. At that point of time 7 tahun. Oh, okey. Jadi dia yang ternampak lah, yang dikatakan awal tadi anda katakan cerita tentang ternampak sesuatu. Dan yang anda kata tu nampak rambut. Ya saya. Kirakan dia kita ternampak rambut beruban lah kirakan. Oh, okey. Ya saya. Jadi kemudian apakah tindakan selanjutnya setelah kejadian yang menyeramkan, yang mungkin yang menakutkan tu berlaku tu, apakah tindakan anda? Okey, selepas tu saya pula cakap dengan bapa saya lah yang a few days before dia meninggal tu, saya cakap dengan bapa that dia jumpa benda-benda gini lah. Dan bapa saya pun tak percaya. Jadi at one point of time sebelum saya berpindah pergi West Coast, bapa saya encounter the same thing lah. Bila dia balik kerja, dia ternampak ada orang di rumah sedang tengok. Jadi bapa saya fikirkan tu ibu saya lah. Jadi bila balik di rumah tu dia tanya ibu saya, awak tadi tengok saya di bawah ke? Terus ibu saya cakap, tak lah bang, saya tengah tidur. So bapak saya pun terperanjat lah. Then dia panggil pakar. So bila pakar tu datang, dia cakap that after dah buat semua, then pakar tu cakap that rumah kita tu ada satu nenek ni lah yang duduk kat dalam rumah tu. Jadi bapak saya pun actually rasa takut. So at the end the solution was bapak saya menjual rumah Bukit Gombak tu, and then kita berpindah ke West. Yes, terima kasih kepada anda ya. Selamat. Ini sedang apa, bertugas ke? Ya saya. Selamat bertugas lah. Terima kasih. Dengar kira dia mungkin sedang bertugas memandu ke forklift, memandu lori, tak pastilah Tapi selamat bertugas pada abang kita awal tadi. Dan sini saudara, pendengar Ria 897, ada seorang yang bertanya soalan berikut ini daripada rakan kita dikatakan mana ni, ini dia. Rakan kita berkongsi pengalaman. Beliau menceritakanlah, katanya Casey, nenek saya beberapa hari sebelum meninggal dunia, saya ada datanglah untuk menziarahi beliau yang sedang sakit ni. Bila saya datang, duduk di tepi katil, dia sedang baring. Tiba-tiba dia bersuara dan dia bercakap tau Casey dengan seseorang. Dia kata antaranya, tunggu katanya Rosli tunggu, nanti mak datang dan kemudian Arman tunggu, nanti mak datang. Dan kata rakan kita ni lah, arwah neneknya ketika sebelum meninggal dunia menyebut-nyebut nama-nama yang disebut tunggu nanti mak datang ni adalah nama-nama ahli keluarga saudara mara yang telah pun meninggal dunia, Casey. Dan bila dia bercakap ni, dia terus tengok saya, dia kata, nampak tu Rosli ni adalah sepupu saya meninggal dunia kerana kemalangan motosikal. Dan dia tunjuk dia dengan Rosli, arwahnya ni memang rapat, Casey. Rosli setiap hari walaupun bertugas akan balik ke rumah nenek saya dan akan dia menziarahi nenek saya, dia akan bawa makan dan mungkin malang tidak berbau, Casey. Katanya Rosli kemalangan motosikal dan mati di tempat kejadian. Dan bila saya datang tu dicakaplah, Rosli tunggu nanti nenek datang. Dan diceritakan dia terus, nenek saya waktu itu memandang ke arah saya, dia tunjuk tu Rosli dah datang, dah panggil aku lah. Dan kisah saya nak tanyalah kepada rakan-rakan semua, sebab 2-3 hari selepas itu nenek saya meninggal dunia. Adakah benar bila seseorang itu dah hampir-hampir sampai ajalnya dikatakan dia boleh nampak orang-orang ahli keluarga yang telah pun pergi memanggil-manggil beliau? Kisah boleh tanyakan pada pakar-pakar MG12 seperti Cik Said Alatas, ataupun kalau boleh dapatkan kenyataan daripada Ubek Mardi, ataupun kata beliau ini daripada Habib Muhammad dan sebagainya. Boleh tak saya tanyakan pendapat pandangan mereka? Adakah benar kalau seseorang itu dah hampir-hampir nak meninggal dunia, dia boleh nampak mereka yang telah pun meninggal dunia terdahulu? Bagaimana? Itu pertanyaan daripada rakan kita. Mungkin ada penjelasan jadi arwah nenek sebelum meninggal nampak seolah-olah lah dia tak nampak tapi arwah neneknya seolah
seolah-olah berbual dengan Pak Cik yang telah pergi, sepupunya yang telah pun meninggal dunia. Katanya nanti aku datang. Kisah selanjutnya ingin saya bacakan kiriman email yang saya terima daripada pendengar kita yang bernama Hisham Mudin, yang berkongsi pengalaman kisah misteri yang dialami oleh beliau. Apa khabar KC, juga pendengar Radio Ria 897. Nama saya Hisham Mudin. Saya adalah seorang pendengar setia MJ12 berasal dari Brunei Darussalam. Pengalaman saya yang saya nak ceritakan berlaku di rumah saya, dalam rumah saya. Sebenarnya isteri saya pada minggu tersebut dan juga anak-anak saya telah pun bercuti ke Malaysia. Jadi saya ni tidak dapat ikut kerana saya ada banyak kerja yang harus saya habiskan. Jadi saya benarkan isteri saya pergi bercuti dengan 2 orang anak lah. Jadi isteri bukan pergi seorang diri, malah bersama dengan kakak saya dan juga ipar 2 yang lain. Mereka beramai-ramai. Saya saat terakhir ada banyak tugasan yang harus saya habiskan, terpaksa lagi gigit jari duduk rumah kisi dan tinggal di Brunei. Jadi katanya Hishamuddin, pengalaman yang ingin saya ceritakan, saya ingat lagi waktu tu isteri saya berangkat. Bila dia berangkat ke lapangan terbang sekitar pukul 5 lebih petang kisi, saya pun menghantar isteri saya keluar rumah sebab kenderaan dipandu oleh abang ipar saya lah. Jadi dia naik kenderaan dan menuju menghala ke arah lapangan terbang. Kemudian saya masuk balik dalam rumah. Jadi 5 lebih itu dia dah keluar. Saya pun dah sebelum itu dah menunaikan solat asar. Saya pun rasa penat, malam nanti nak buat kerja. Sambil tu mendengar rancangan MJ12, saya pun kata tak apalah, tidur sekejap. Saya naik ke atas bilik saya di tingkat 2 KC dan saya lelapkan mata. Saya sebenarnya dah kunci jam nak bangun pukul 7 malam sebab nak solat maghrib dan makan malam. Jadi sedang saya tidur ni, entah macam mana KC, tiba-tiba tubuh saya rasa berat tau. Saya nak terbangun tak boleh bangun dan saya macam tak tertengok jam yang ada di hadapan saya, malah telefon saya pun tidak berbunyi. Saya rasa hairan dan pelik sangat-sangat. KC nak tahu tak, saya tidur dan tidur, sadar saja dah pukul 11 lebih malam KC, saya terperanjat dan tersinta. Rasanya macam menyesal sebab ketinggalan untuk menunaikan solat maghrib. Saya tak rasa macam saya tak tahu macam mana saya tak boleh bangun, dan jam pun saya dah kunci mengikut jadual yang saya tetapkan awal tadi. Jadi saya rasa pelik tau KC, kenapa agaknya dan beberapa kali tu bila nak bangun, seperti saya ni ditahan tau KC dan disuruh tidur dan terus tidur. Itulah jam 11 lebih malam tu baru saya terbangun untuk mendengar rancangan KC, dan juga dapatlah saya melakukan solat, iaitu solat solat isyak. Solat isyak, dan juga dapatlah saya qada solat maghrib. Dan KC, gangguan itu bukan saja setakat ketika saya tidur. Bila saya sedang mendengar rancangan KC, iaitu di bilik study room. Saya ada sebuah bilik ini dikhususkan untuk buat kerja-kerja sekolah anak dan juga kerja-kerja pejabat saya. Saya sedang duduk sambil mendengar rancangan MJ12. 2 kali saya rasa di belakang saya ada seperti isteri saya lalu depan pintu. KC, saya dapat rasakan walaupun tidak nampak dengan jelas, tapi saya rasa macam ada orang lalu di belakang saya. Sampaikan saya tak sedap hati, saya sengetkan meja saya supaya bila saya duduk tu saya akan nampak depan pintu bilik di mana saya sedang membuat kerja saya KC. Jadi itulah pengalaman yang tak dapat dilupakan. Dan katanya di sini yang menghairankan macam mana agaknya jam yang dikunci dah letak loceng KC tidak berbunyi, dan saya ni seolah-olah dah nak bangun, tapi setiap kali nak terbangun akan tidur balik, nak terbangun akan tidur balik. Terima kasih Hishamuddin, peminat MJ12 dari negara Brunei Darussalam. Saudara, kisah-kisah yang bakal anda dengar dalam Misteri Jam 12, anggaplah ia hanya satu hiburan. Tidak ada sesiapa yang boleh menyesatkan kebenarannya. Kalau anda rasa takut, perlahankanlah suara radio anda. Misteri Jam 12, hanya satu hiburan.
Pendengar Ria 897, ya, ada mungkin mengatakan kalau ini khususnya pada waktu pagi. Kalau kita malas nak bangun waktu pagi tu kan, dikatakan setelah sekian-sekian waktu kita akan kena selimut lah. Selimut syaitan dipanggil Jadi bila kena selimut syaitan tu, dia akan membuat kita terus tidur terlina dan tak nak bangun-bangun untuk mungkin melakukan kewajipan dan mungkin beribadah. Selain dari itu juga untuk mencari rezeki lah. Jadi dia selimut tidur. Adakah mungkin Hishamuddin terkena selimut syaitan? Ya, dia kata tidur syok, seronok sangat lah. Tidur sedap tahu-tahu sadar pukul 11 lebih malam. Yang hairan MJ12 tak terlepas pula Jangan-jangan dia kata tidur, lepas ni dengan MJ12 tidur. Ingat apa jual MJ12 hanya satu hiburan. Kita teruskan dengan pengalaman pendengar kita. Apa khabar orang seberang tambak? Ya, saya khabar baik. Ya, jadi Arif Ya, saya. Ya, Arif, mungkin anda ada pengalaman-pengalaman yang ingin diceritakan yang berlaku di seberang tambak ni. Sebelum tu, saya nak tanya anda pernah kunjungi rumah-rumah ke factory usang ke yang kosong ke di Malaysia? Pernah ada masuk dalam ke adventure? Saya ni pergi macam gitu tak pernah lah. Tapi tengok cerita daripada kawan-kawan tu pernah lah. Jadi di kawasan rumah anda ada tak tempat-tempat yang dikatakan ini dikatakan lah benar atau tidak, tak tahulah yang seram, yang keras ada? Kalau pengetahuan saya daripada orang yang tua lah dekat duduk kat kampung ni kan, kawasan rumah saya ni Kampung Bunian. Kampung Bunian Jadi apakah antara cerita-cerita yang dikaitkan Kampung Bunian dengan kawasan rumah anda ni? Macam mana? Pernah orang hilang ke, tak balik-balik ke? Apakah tanda-tanda cerita yang mungkin anda pernah dengar? Macam mana? Kalau orang hilang tak pernah. Tapi kalau dengar orang menyapu dekat laman tengah malam, basuh dekat parit belakang rumah, dengar bunyi air berkocak macam orang sedang basuh pakaian. Memang bunyi orang basuh pakaian. Macam orang dulu kan basuh baju kat sungai kan, kucuk-kucuk macam itulah. Kalau sapu laman ni biasanya hampir menjelang bulan puasa. Nanti akan dengar lah seperti orang sedang menyapu Memang dengar orang menyapu. Tapi bila dingendap tak nampak. Jadi pengalaman yang Arif nak ceritakan malam ini tentang apa ni, Arif? Silakan. Tentang kawan saya, Sulaiman. Dia masa tu dekat rumah dia, dia tengah tengok wrestling kan. Dia ni duduk sambil pegang telefon bimbit dia yang ada kamera. Dia nak ambil lah gambar pemain wrestling tu. Kali bila dia dah ambil, dia tengok, kenapa nak dapat separuh je televisyen tu kan. Dia dapat gambar tu, dia cakap gambar tu macam monyet. Mukanya merah, nampak je jari-jari ni pun berbulu macam monyet. Itu yang dia cakap. Padahal dia ambil gambar wrestling, dia kata dia separuh TV tu memang tak nampak. Terlindung oleh benda tu lah. Dia duduk seorang je kat rumah. Dia cakap bila cuba sengaja nak dibuat lagi, tak ada pula. Jadi hanya sekali sajalah yang sekali tu bukan disengajakan lah. Kebetulan yang pertama, yang kedua ni disengajakan tapi tidak ada apa-apa. Jadi terima kasih pada anda, Arif Terima kasih. Sama-sama. Baik, pendengar Ria 897. Yang ini kiriman daripada pendengar kita yang bertugas di salah sebuah makmal di Singapura. Kata beliau namanya Yati Assalamualaikum Kisi, apa khabar? Khabar baik. Nama saya Haryati Isnin. Ataupun Kisi boleh panggil nama singkat Yati sudahlah. Katanya Haryati Isnin, saya ni bertugas di salah sebuah makmal di Singapura sebagai seorang lab researcher. Dan kadang-kala kita perlu berada dalam lab ni lebih
lebih lama daripada waktu tugasan kami yang sebenar. Bila-bila kalau perlu melakukan sesuatu penyelidikan dengan lebih terperinci lagi. Jadi lazimnya kami bekerja rapat dengan pihak doktor ataupun pihak saintis yang memerlukan kami menjalankan beberapa test. Saya ingat lagi Casey, waktu itu ada saya sedang melakukan satu kajian. Kata beliau, saya mohon maaf saya tak boleh kongsi sebab kajian ini istilahnya top secret, dan kata beliau saya seorang saja yang masih belum pulang lagi sebab saya ingin ketahui keputusannya secepat mungkin nak diserahkan kepada seorang profesor. Jadi berada dalam makmal ni seorang diri. Makmal ni besar. Dan makmal ini juga lampunya bukan sekadar satu. Lampunya ada banyak kisi. Jadi ada banyak suis lah. Mungkin seperti contoh kata Yati suis nombor 1 akan hidupkan lampu bahagian depan. Suis nombor 2 lampu mungkin yang di tengah. Yang nombor 3 adalah lampu yang terakhir. Macam itulah. Jadi saya berada paling dalam sekali makmal tersebut. Saya matikan lampu depan, lampu tengah, hanya lampu bahagian belakang sedirit tu yang saya gunakan nak jimat elektrik isi. Jadi sedang saya buat penyelidikan saya ni, tiba-tiba saya dengar tau Kisi, macam orang buka pintu dan tutup pintu. Jadi saya ingatkan mungkin rakan saya lah, rakan setugas yang datang nak beri bantuan. Saya pun buat bodoh Kisi, saya terus buat. Kemudian saya tengok selepas lebih kurang 10 minit saya tak nampak orang pun. Saya rasa muskil tau. Saya tengok kiri, tengok kanan, dan tiba-tiba terdengar Kisi, dekat tepi tu, dalam makmal tu ada satu tengkorak contoh, spesimen dikatakan yang diletakkan dalam makmal tersebut. Casey, tengkorak tu boleh bergerak Casey, kepalanya toleh dan memandang ke arah saya. Meremang bulu rumah saya yang sedang berdiri bahagian belakang makmal tu dah rasa takut. Dan kalau nak keluar, pintu ada 2. Satu pintu depan, satu lagi pintu belakang. Pintu belakang ni dah dikunci. Kalau saya tolak dan saya buka, akan hidupkan alarm Casey. Jadi saya terpaksa kuatkan semangat. Saya jalan dan terus lari Casey, keluar daripada makmal tersebut, tutup lampu dan kunci pintu makmal. Saya yakin dan benar 10 minit sebelum itu, seperti saya katakan awal tadi, kedengaran seperti pintu makmal dibuka dan ada orang masuk ke dalam lah saya rasa. Dan 10 minit kemudian saya macam muskil, tadi orang masuk tak nampak orang pun, kenapa lampu dia tak buka? Apabila saya perhatikan, tengkorak di bahagian tengah makmal tu, kepalanya boleh pusing dan seolah-olah sedang memerhatikan saya Kisi. Kiriman daripada siapa ni? Oh, ini dia, dari rakan kita yang bernama Haji Hashim berkongsi Casey. Awal tadi ada pendengar yang tanya tentang orang yang mati ni boleh nampak yang meninggal dunia akan datang. Saya masih belum lagi dapat hadis yang mengatakan sedemikian. Tapi yang saya tahu tu, yang pergi takkan kembali, yang mati takkan datang balik untuk berjumpa dengan yang si mati. Mungkin agaknya bila seseorang itu dah nak meninggal dunia adalah ternampak korin yang si arwah yang masih lagi belum mati. Untuk pengetahuan Casey dan juga pendengar Ria, kata Haji Hashim, setiap manusia ada satu korin atau 2 korin. Korin ini akan meninggal dunia lebih lambat daripada kita. Ada yang tuannya meninggal hari ini, mungkin ada yang esok korinnya baru meninggal. Ada yang hari ini meninggal mungkin sebulan, 2 bulan. Ada yang sejauh lebih kurang 80 tahun, 20 tahun pun ada yang masih tetap hidup. Jadi saya rasa mungkin yang dinampak itu korin yang telah pun pergi. Terima kasih. Hanya pendapat pandangan saya sahaja. Jadi itu dah. Yang lain, terima kasih bagi anda yang sedang bersama dengan kami. Ini kiriman yang saya terima datangnya daripada Kak Nurli. Kata Kak Nurli, Casey, kakak ada seorang anak bujang dan juga 2 orang anak gadis. Pengalaman kakak ini tentang anak bujang kakak lah. Adiknya pernah tanya kepada abang, katanya, "Bang, tak seram ke berlari-lari anak ataupun jogging lah waktu malam macam ni?" Anak kakak ni Casey, dia adalah salah seorang ahli tentera dan
dia suka sangat jogging ataupun berlari-lari anak pada waktu malam. Rumah kakak ni nak diceritakan di kawasan Bukit Batok, dan tahu-tahu ajalah kalau dia berjogging ni, berlari-lari anak ni di kawasan mana. Jadi adiknya pernah tanyalah ketika kami sedang duduk, dan dia hanya ceritakan, buat apa nak takut, kita jogging je apa, mana zaman sekarang ada hantu. Kau pernah dengar ke orang mati kena cekik hantu? Dan Casey, ternyata anak saya ni seolah-olah waktu itulah saya rasa macam bungkak lah. Saya menegur, jangan cakap macam tu, jangan suka cakap terlepas, nanti kau dah kena kau baru tahu. Alamak pun sama jugalah. Casey, kebetulan Casey, dia suka lari-lari anak ni, satu minggu dia akan buat 3 kali. Dia akan bermula pada hari Selasa, kemudian diikuti dengan hari Khamis, dan hari Jumaat dia akan jogging. Jadi pada minggu tu saya tengok dia duduk rumah tak keluar jogging tau Casey. Saya pun rasa hairan, sampaikan pada hari Rabu tu lah saya tanya pada anak saya, pada hari Khamis tu saya tanya pada anak saya, hari ni tak jogging, semalam tak jogging, hari ni tak jogging, kenapa dengan anak mama? Kemudian dia diam tau Casey, dia tak nak cakap. Kakak tanya lagi, akhirnya dia beritahu, minggu lepas, hari Khamis minggu lepas, bila dia jogging dekat salah sebuah kawasan di Bukit Batok ni, di belakangnya ada sesuatu yang kejar dia Casey. Dalam keadaan ketakutan, dia nampak ada perempuan ni, perempuan tua, makcik tua kejar dia dari belakang. Yang menakutkan, makcik ni dalam keadaan bongkok, badannya bongkok, tapi bila dia kejar laju membuat anak saya lari lintang pukang Casey. Kerana keadaan makcik tu memang cukup menyeramkan, dan dia dapat rasakan tiba-tiba rasa seram. Sebelum ini tidak ada perasaan yang menakutkan seperti mana yang dia alami pada hari Khamis yang lalu, katanya anak kakak lah. Dan bila kakak dengar, kakak pun kata, itulah lain kali kan dah cakap, nak cakap apa-apa jangan terlepas. Anak cuma diam, tapi mungkin seketika sajalah perasaan takut. Sekarang ini dia hanya jogging juga waktu malam, tetapi lebih pada kawasan-kawasan kejiranan lah, di kolong blok dan di tepi-tepi jalan. Dia tak pergi lagi dekat park yang dia selalu suka ke sana. Terima kasih dan selamat malam Casey. Baik saudara, kalau ingin hubungi saya tolong ke udara, dan kalau boleh jangan segan nak ke udara ya. Sekali lagi saya berikan peringatan kepada anda semua. Kita bersama dengan rakan kita. Hello, selamat pagi. Hello. Hai, siapa tu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa bercakap ni? Saya Yati. Yati, panggilan dari mana Yati? Pada Tebine. Dan Yati ada pengalaman misteri macam mana ni yang anda nak ketengahkan? Silakan. Ini saya nak cakap pasal adik saya. Kenapa dengan adik anda? Saya sakit dah lama Casey. Jadi apa yang berlaku ni? Dah beberapa tahun dah dia sakit, tapi dia pergi doktor, pergi check up semua tak baik-baik lah kan. Habis dia cakap, doktor bilang dia tak ada sakit. Tapi saya nak tanya pendapat Casey. Pak Radin kan selalu kadang telefon Casey kan. Boleh tak Casey kasih saya nombor telefon Pak Radin? Nanti kalau Pak Radin hubungi, saya akan beri nombor anda pada beliau, boleh tak? Boleh. Sekejap ya. Dan teruskan dengan pengalaman anda. Silakan 669-11897. Daripada siapa ni? Rakan kita bernama mana ni? Ini dia, Saiful. Apa khabar Casey? Khabar baik ya. Terima kasih kerana bertanya. Saya Saiful dan saya adalah seorang pendengar MG12. Saya ni rakyat Malaysia Casey, tapi sekarang dah menetap di Australia. Jadi Saiful menceritakan dalam kiriman email beliau kepada saya, beliau dah berpindah lah rakyat Malaysia dan sekarang ini menjadi penduduk tetap di Australia. Pengalaman yang saya nak ceritakan apabila baru-baru saya berpindah ke sini, dan saya pernah beberapa kali berbual dengan jiran sebelah. Malah jiran sebelah ni adalah seorang wanita tua, orang tempatan, rakyat tempatan yang dah tua, dan entah macam mana boleh tergerak hati untuk befriend ataupun untuk berkawan dengan jiran sebelah ini. Malah beberapa kali saya akan datang ke rumahnya, duduk di halaman rumah, dan saya akan berbual lah. Dia akan ceritakan tentang anak-anaknya, dia akan cerita tentang hidupnya di sini, dia akan tanya saya mana isteri, mana anak-anak, dan saya beritahulah saya berasal dari Malaysia, isteri dengan anak-anak ada di sana lah, dan akan saya bawa mereka ke Australia setelah saya dah settle down semua. Jadi semua urusan saya dah
Saya selesaikan, baru saya akan bawa anak-anak dengan isteri saya tinggal bersama dengan saya di sinilah. Jadi kerap kalilah saya akan berjumpa dengan beliau, akan duduk berbual dengan beliau. Sampaikan Casey, pada satu hari ini saya berada di salah sebuah hypermarket dekat Australia tau. Sedang tolak bakul troli saya ni lah nak beli makanan kan, sebab nak masak sendiri. Jadi kata beliau, sedang saya tolak ni ada seorang lagi yang tinggal dekat kawasan rumah saya. Dia datang menghampiri saya dan dia bertanyalah, adakah saya ni yang tinggal dekat unit nombor ... lah. Dan saya beritahu yes. Dan saya tanya boleh saya bantu. Dia pun memperkenalkan dirinya, dan dia kata namanya Dave, dan dia adalah jiran saya tapi berada di unit sebelah ujung lah. Jadi saya pun salam kenal Dave, aku di sini baru sampai, lebih kurang nak dekat 2 minggu lebih lah. Dan Dave pun mula berbual-bual dengan saya. Kami pun jadi kawan lah Casey. Jadi bila di luar tu dia kata minta maaf, kata beliau lah minta maaf kalau aku nak cakap sesuatu, kalau boleh kau jangan tersinggung lah. Jadi saya tanya apa? Engkau sering kali aku nampak masuk rumah sebelah. Apa engkau buat dekat rumah sebelah tu? Oh, rumah sebelah N, nama Mak Salih yang tua ni lah saya cakap pergi rumah N. Jadi dia terpandang saya, dia tengok terperanjat tu Casey. Macam mana saya boleh kenal rumah orang sebelah namanya N? Sedangkan N, kata beliau, dah tak ada lagi. Casey, tidak ada orang beritahu tahu Casey nama yang orang sebelah ni siapa. Jadi dia tanya, macam mana saya tahu nama wanita ni N? Saya berbual dengan dia lah. Saya berbual dengan dia hampir setiap hari. Saya akan duduk dan berborak dengan dia sampai ke petang saya balik rumah. Jadi dia tanya, bila kali terakhir kau berbual dengan dia? Dia tanya saya tahu Casey. Saya kata, semalam. Dia tersintak. Saya dapat lihat Casey, wajahnya tu seolah-olah terkejut bila saya beritahu saya baru semalam berbual dengan N. Kemudian dia kata pada saya, macam mana aku nak cakap dengan kau tak apa, malam ni kau jangan jumpa N boleh tak? Kau datang rumah aku. Rumah aku unit nombor ... Kau datang, nanti kita berbual. Dan Casey, saya pun pergi ke rumah rakan baru ni lah, jiran yang saya baru kenal ni. Malam tu saya datang rumah beliau dan kita duduk berbual. Kemudian dia keluarkan surat khabar Casey. Dia tunjukkan pada saya surat khabar ini. Surat khabar yang dia simpan lamanya lebih kurang 3 tahun yang lalu Casey. 3 tahun yang lalu dia tunjuk. Saya tengok ni apa ni? Ini rumah yang sebelah engkau. Rumah sebelah? Rumah N? Casey, bila saya baca, rumah N terbakar teruk dijilat api. Jadi sekarang rumah tu dah diperbarui, dah diperbaikilah, menjalani proses ubah elok, dah cantik dah, dah dicat dan sebagainya. Tapi masih belum ada orang nak beli rumah tersebut. Setiap kali yang datang, pasti akan ada benda yang tak baik, seolah-olah tidak membenarkan bakal pembeli memiliki rumah tersebut. Saya sampai jadi takut Casey. Dia tunjukkan rumah tu, saya kata tak mungkin lah, mungkin orang baru tak ni. Tidak, kau baca betul-betul, memang benar Casey. Bila nak balik tu Casey, saya dapat rasakan macam seram sangat-sangat tau bila lalu depan rumah N. Dan bila tengok rumah tu sekali lagi, memang cantik, tapi memang dah kosong, tidak ada orang Casey. Bayangkan pendengar. Saudara, kisah-kisah yang bakal anda dengar dalam Misteri Jam 12, anggaplah ia hanya satu hiburan. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Kalau anda rasa takut, perlahankanlah suara radio anda. Misteri Jam 12, hanya satu hiburan. Okey pendengar, kita akan berehat seketika. Kita kembali selepas pesanan-pesanan berikut ini dengan seorang pemanggil di hujung talian. Silakan. Saudara, hari ini MJ12 International. Ya, awal tadi kita dengar kisah daripada Brunei, kita dapat dengar kisah dari seberang tambak, juga kisah dari Australia, dan lebih banyak lagi kisah pengalaman. Kalau ada rakan-rakan di seberang, boleh hubungi saya lah. Kalau tidak, tak apa, kita akan tetap teruskan MJ12 sampai jam 1 ataupun 2 pagi ini nanti. Waktu sekarang 1.41 minit pagi. Selamat pagi Singapura.
Singapura, selamat pagi Malaysia, selamat pagi Indonesia, Brunei dan selamat pagi dunia. Hello, selamat pagi. Siapa bercakap ni? Assalamualaikum Isi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa ni? Nama saya Hashim. Hashim Ini bukan Haji Hashim yang SMS tadi Bukan. Jadi bukan. Hashim, pengalaman anda tentang apa ni? Saya seorang meninggal di Woodlands. Oh, jadi orang Woodlands ada pengalaman yang ingin dikongsi sama tentang apa? Ya, ini saya nak bilang ni ni kisah ni agak aneh. Saya rasa tak pernah terjadi pada seorang yang Melayu lah. Pada saya ni terjadi 2 tahun yang lalu apabila saya berumur 12 tahun. Saya sedang baru lewat adik saya lah, dia masuk hospital. Di hospital duduk ni. Kalau siapa yang tahu S2 kan, di hospital tu satu taman. Hello? Ya, silakan teruskan. Ada satu taman ni yang agak besar lah. Dan ada satu pond ni. Terus kan, saya time tu macam nakal sikit. Saya waktu maghrib tu saya main kejar-kejar dengan adik saya. Lepas tu dia macam saya dah ada ke depan dia, saya rasa sesuatu yang menangkap perhatian saya lah. Dia macam, kita tahu tak pokok bambu? Pokok bambu tu ikat dengan tali merah. Oh. Tali merah tu ada orang ikat lah. Satu saya rasa macam ini biar betul ni. Terus saya dah rasa macam dah meremang lah berumah tu. Terus saya dah pergi ke park, tak jauh sangat lah, dah masuk kereta tu. Kereta saya belum on engine pun dah rasa macam dah on aircon dah. Agak sejuk, memang betul-betul sejuk. Terus macam saya balik. Lepas tu malamnya dah start dia gangguan dia. Malam pertama saya tidur di dalam bilik ibu bapa saya sebab saya adik saya masuk hospital, so saya takut lah. So saya tidur dalam bilik yang sama dengan adik saya. Jadi apa yang terjadi, saya tak pasti sebab dalam tidur saya mimpi bahawa saya telah bangun dan terjaga pada macam agak-agak dalam 12:30 malam itulah. Terus saya rasa macam bapak saya, rumah saya terbakar. Terus kan, rumah terbakar ni, bapak saya tu macam campak semua barang-barang keluar dari rumah. Dan dia cakap, keluar rumah. Tak selamat tinggal kat sini. Keluar rumah. Apabila bapak saya dah habis terbakar tu, terus saya terbangun dari tidur. Terus saya esok harinya saya bilang bapak saya tentang kisah tu. Terus bapak saya bapak saya pergi jumpa pakcik saya, seorang pakar. Dan pakcik saya ni dia telah memberikan bapak saya botol air lah, mungkin dah dijampikan. Terus apabila bapak saya balik, terus bapak saya bilang saya bahawa saya telah dikacau oleh hantu pocong Cina. Yang kecil tu tak, yang masa tampal macam kertas kat kepala tu. Yang lompat tu lah Saya rasa macam terus bapak saya pun cakap, hantu ni pasal yang benda yang diikat dengan tali merah tu, itu untuk orang minta tutup 4D. Hantu nombor ekor. Hello. Teruskan. Hantu nombor ekor ni, terus saya macam pelik lah, macam tak pernah berjadi lah kan. Terus saya macam saya telah dinasihati oleh pakcik saya supaya sebelum saya tidur saya harus pakai baju saya terbalik dan air itu harus disapu seluruh badan saya dan selawat ke atas Nabi ini dan minumlah. Terus apabila sehari kemudian tu masih tetap tak berubah apa pun. Saya macam masih tetap diganggu lah. Satu kali ni saya telah bangun pagi, terus semua orang macam kakak saya time tu tengah tonton TV. Terus dia tiba-tiba atuk saya call kakak saya. Atuk saya call kakak saya, dia cakap dia tengah apa. Tiba-tiba kakak saya tengok saya semacam. Terus saya kenapa? Terus kakak saya suara dia tiba-tiba dalam tu Casey, macam suara lelaki.
Kenapa? Terus saya lari ke dalam bilik saya macam. Terus saya mula menangis. Yang paling seram tu, dia boleh masuk dalam bilik saya. Terus dia, suara ni tak berubah, macam menakutkan lah. Saya terus malamnya tu, saya tetap macam ikut nasihat pakcik saya. Terus ini saya macam ini ikut nasihat pakcik saya. Terus saya dah kembali pulih lah. Terus kali ni pernah family saya ni buat macam family picnic. Dan terus macam saya macam tak tahu lah, bila dah pukul 11 malam ni, pasal saya dah plan nak overnight ke sana dengan saudara saya. Terus tiba-tiba kan, ini saya meremang dulu rumah saya. Betul, malam tu agak pelik lah. So saya rasa macam ada benda yang mengkuari saya lah. Okey, dah tu lah cerita saya. Saya nak tanya sesuatu. Adakah betul lah ada hantu nombor ekor? Hantu nombor ekor. Nanti kita tanya pendengar. Pendengar lah. Terima kasih siapa nama anda sekali lagi? Nama anda? Zul. Terima kasih Zul. Baik, kita teruskan. Mungkin ada yang boleh jawab pertanyaan Zul. Hantu nombor ekor banyak hantu nombor ekor. Apa tak banyak pula, memang ada ramai hantu nombor ekor. Awak tengoklah nanti hari Sabtu Minggu semua beratur panjang. Okey saudara, kita akan teruskan dengan kisah pengalaman anda dan macam-macam pengalaman yang saya terima. Ada juga di sini daripada pendengar kita. Wah, ini baru masuk email ni dan saya nak bacakan sebab beliau kisahnya berada sekarang ini daripada Encik Herman. Assalamualaikum KC. Waalaikumsalam. Nama saya Herman dan pengalaman yang saya nak ceritakan ni, sebelum tu saya ni kirimkan email. Saya berada di Bangkok. Dah 2 tahun saya duduk sini sebab syarikat saya hantar untuk bertugas di Thailand, Bangkok ni lah. Jadi Cik Herman menceritakan pada mulanya KC, saya sebenarnya bila datang sini tidak tahulah adat istiadat orang tempatan, dan saya terlihat di hampir setiap bangunan ada macam sebuah tempat berhala, tempat mereka sembah lah, yang merupakan sebuah rumah kecil, dan di rumah tu akan diletakkanlah kuih muih, buah-buahan, ada joystick dan sebagainya. Jadi saya pada mulanya tidak tahu sebenarnya apakah tujuan rumah kecil di setiap bangunan. Rumahnya, bumbungnya kelihatan seperti sebuah kuil. Sampailah pada satu hari apabila saya berada di apartmen saya ni. Daripada apartmen saya tak tinggilah, tingkat 4. Saya di lantai 4 ni, saya sedang berada di balkoni sambil memandang ke arah luar. Dari mana saya berdiri ni nampak pintu keluar masuk lah, iaitu main gate ke apartmen yang saya tinggal. Depan main gate apartmen ni ada tempat yang dikatakan tadilah rumah kecil, dan depan rumah tu KC kelihatan seperti ada seorang mungkin homeless lah, mungkin peminta sedekah sedang makan kuih yang diletakkan di depan rumah kecil tu lah. Dalam hati saya ni kesian tengok keadaan di sinilah, ada yang miskin, yang susah-susah sangat, yang hidup senang tu senang sangat. Jadi saya pun katanya di sini nak turun ke bawah sebenarnya, nak bawa duit bersama, nak sedekahkan pada orang tu lah. Jadi saya pun pergi ke bilik saya ambil duit dan turun ke bawah. Kebetulan tempat berhala tu betul-betul tepinya adalah guard room, di mana ada 2 pengawal keselamatan sedang bertugas dan duduk di dalam bilik tersebut. Jadi saya pun ke hadapan dan saya berbual dengan wanita yang sedang makan tu lah. Saya panggil, excuse me, hello, excuse me. Saya tunjukkan duit, tapi dia tak layan KC. Dia tetap makan dan tidak indahkan saya yang memanggil dia beberapa kali. Saya panggil lagi, excuse me, hello, excuse me. Tak layan juga KC. Akhirnya saya pun tinggalkan kawasan itu. Saya ternampak pula sedang nak lalu ni ada 2 pengawal keselamatan. Jadi saya buka pintu dan saya kata, excuse me. Mereka pun menjawab, yes sir, can I help you? Salah seorang bertanya pada saya. Saya kata, aku ada duit ni, aku nak sedekahkan pada yang kat depan tengah makan tu, kau boleh kasih tak? Jadi dua-dua ni menjenguk KC luar tingkap. Kemudian dia tengok saya, sir, there's no one in front. Saya pandang balik KC, memang depan tu tak ada orang KC. Mustahil wanita tu boleh lari. Sebab apa? Kiri kanan hutan, depan tu lorong lurus, barulah sampai main road.
Casey, saya nampak dengan jelas. Kemudian saya kata never mind, it's okay. Dan beberapa hari itu saya bertanya dengan salah seorang rakan setugas di tempat saya bekerja di Thailand ni tentang rumah itu. Teman saya mengatakan hampir setiap bangunan dan setiap rumah, depan rumah mereka ada rumah kecil yang didirikan. Jadi saya tanya apakah tujuannya. Katanya di Thailand orang-orang Thai ni percaya banyak roh-roh sesat yang tinggal, dan juga ada yang mempunyai roh-roh daripada alam yang lain yang wujud yang mereka tak boleh lihat. Jadi bila kita masuk dalam sebuah rumah, tinggal dalam rumah tersebut, roh-roh ni terpaksa keluar. Jadi bila mereka dihalau, mereka tak ada tempat tinggal, mereka akan datang balik dan mengganggu ahli keluarga yang mengambil tempat tinggal mereka. Jadi sebab itulah mereka dirikan rumah kecil tu sebagai pengganti rumah roh-roh yang dihalau daripada bangunan yang kita tinggal. Itu dia kisah daripada seorang rakan hari ini MJ12 sampai ke Bangkok nampaknya. Herman bertugas di Thailand. Wah, jadi inilah, ada di antara anda mungkin ada suami, anak-anak, mungkin saudara mara yang bertugas di luar negeri lah. Ya, mungkin ada yang jauh jauh sangat-sangat lah. Semoga mereka dalam keadaan yang baik, yang sihat dan sentiasa bertanya khabar, itu penting sekali. Hello, selamat pagi. Hello. Ya, selamat pagi. Hello. Ya, siapa tu? Ya, di sini Kak Jamila. Jamila, panggilan dari mana Jamila? Taman Jurong. Orang Taman Jurong. Jadi Jamila ada pengalaman tentang apa ni? Untuk malam ini saya tidak ada berpengalaman apa-apa tapi dari setiap hari saya mendengar Misteri Jam 12, saya selalu mendengar keluhan orang yang sakit. Bukan untuk saya untuk mempromosikan, tapi sekiranya kalau Casey ingin membantu, terucap nyata, mudah-mudahan apa yang keluhan orang yang tadi yang kakak tu mengatakan adiknya sakit, saya nak kasihlah untuk dia menolonglah. Saya harap dia mau menelefon yang bernama Betty lah. Mudah-mudahan adiknya yang sakit itu akan sembuh lah ya. Saya nak macam Casey kasih tahulah nombor telefon yang bernama Betty ni lah. Sebentar ya. Iya, sebentar. Okey, mendengar Ria 897. Saya rasa masa pun tidak mengizinkan. Dah pun masuk pukul 21 pagi. Terima kasih pada semua. Selamat pagi pada pendengar Ria 897. Dan bagaimana? Nak cerita lagi ke? Satu lagi pemanggil ke? Atau tutup tirai sudah? Saya beri anda 4 saat untuk buat undian sekarang. Kisi, satu lagi call Kisi. Last. Okey, kalau last call saya akan jawab. Kalau tidak, saya akan tutup tirai. 4 saat. 3 saat, 2 saat, 1 saat, dan keputusannya bagaimana agaknya? Okey, ini di Facebook kiriman SMS ada yang nampak masuk ni, kata tutup sudah Kisi, saya nak dengar rock hits. Suka dengar rock hits Okeylah, saya rasa ada yang kata one more. Baiklah ini mungkin kita jawab panggilan lah yang terakhir ni. Harap-harap itulah hello, selamat pagi. Hello Ria. Hello. Tak ada orang nampaknya. Pemanggil terakhir tak nak bercakap. Ini sudah jadi satu kes kronik. Baik, dengan itu saya tutup tirai. Saya dah cuba tadi jawab panggilan, tapi nampaknya dia tidak bersuara. Dan saya jumpa anda hari Isnin. Ya, hari Isnin. Esok saya bertugas lah. Hari ini hari Sabtu saya bertugas pukul 2 petang. Hari Isnin bertugas, hari Selasa bertugas, dan hari Rabu saya akan bercuti panjang lah. Dan doakanlah yang terbaik. Terima kasih.